Ramai orang ingat waktu terbaik nak jual emas ni bila harga emas naik terus jual. Sebenarnya ada 3 waktu terbaik nak jual emas. Seperti mana yang saya belajar daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zubaidi Syafiee, penulis buku Wak Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Waktu yang pertama adalah bila kita dah capai matlamat simpanan kita. Contoh, kita simpan emas tu untuk pergi haji, menunaikan umrah. Jadi bila kita dah capai matlamat kita jual emas kita. Yang kedua, bila waktu kecemasan, di mana tak ada duit dah. Dah korek sana, korek sini, cek sana, cek sini, tak ada duit. Tinggal emas sahaja. Emas adalah tahliah hayat terakhir keluarga kita. Jadi kita jual emas kita. Dan yang ketiga, waktu terbaik nak jual emas bila kita ada peluang. Kalau ikut asas ilmu emas ni dia tak boleh bagi pendapatan. Dia tak bagi kita income. Tapi dari tabungan emas yang kukuh, dengan ilmu yang betul, kita boleh kembangkan kita punya kekayaan. Contoh, kita beli hartanah, kita beli rumah yang boleh disewakan, tanah yang boleh diusahakan dengan simpanan emas kita. Dan kita tukarkan kepada aset yang boleh bagi kita income. Dan bila kita dapat income tu, kita boleh tambah balik tabungan emas kita. Tuan-puan kena tahu, itulah 3 waktu terbaik nak jual emas anda. Nak belajar lagi ilmu emas, jangan lupa follow saya. Belum ada akaun Beli Gold, klik link dekat bio.